Assalamualaikum. Salam. Bayu kat sini ada jual rempah apa ni? Sini ada macam-macam rempah tradisional Kelantan. Apa? Gulai ikan, rempah kurma, rempah gulai ayam Kelantan, rempah gulai darat, raja bakar, rempah kutu, rempah ayam goreng, rempah ayam bakar, kambing bakar. Lepas tu darca ada, gulai kawah ada, uzi ada. Semua ada. Nasi komok, nasi berani, nasi Arab, semua ada. Royak ya nak rempah gapo banyak mana buat lah. Lepas tu macam rempah sate, semua ada lah. Royak nak rempah gapo. Royak nak apa ya? Royak nak rempah gapo. Ni rempah apa? Nasi komok. Ni rempah kuzi ada, nasi Arab ada. Semua ada? Ada. Boleh cakap je nak berapa? Cakap je. Nak masak untuk je berapa orang? Berapa orang, berapa kilo beras. Macam tu je lah. Oh, kita ubek? Okey, tak bayar mana? Ada. Kalau Ha. ayah dia tu ada juga. Lepas hari kau ni ada 2 hingga 7 sudu lah. Gitu lah balik dia. Boleh lah. Kau ni hak dah ada.